Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Untuk bercakap mengenai faraid, ia adalah perkara yang basic, ia adalah perkara yang mudah, ia adalah perkara yang kita boleh cerita, ramai ustaz-ustazah boleh cerita tentang faraid. Tetapi mengenai kerjasama, mengenai persepakatan antara ahli waris, ia tiada di dalam silibus untuk kita bagi kerjasama, untuk kita sama-sama saling toleransi antara satu sama lain. Jadi ia bermula daripada sekarang. Sekarang ini kita sebagai adik-beradik, kita ada adik-beradik, kita ada anak-anak yang kecil, kita ada ahli keluarga kita. Jadi sekarang ini kita yang kena eratkan hubungan silaturahim. Kita yang kena uh, menjadikan hubungan silaturahim itu uh, menjadi erat dan menjadi satu wadah, menjadi satu sebab untuk penyelesaian yang akan datang, iaitu untuk harta pusaka. Di dalam konteks saya bercerita mengenai harta pusaka. Di dalam konteks harta pusaka nanti, bahawasanya adik-beradik kita tidak akan bergaduh, bahawasanya anak-anak kita yang kecil ini, mereka akan dewasa, mereka akan berkahwin, mereka akan ada isteri, mereka akan ada suami, mereka akan ada anak-anak yang kecil. Jadi, sekarang ini adalah satu masa untuk kita bersama-sama untuk mengeratkan silaturahim, untuk kita sama-sama menjadikan hubungan kekeluargaan itu rapat, hubungan kekeluargaan itu satu kemanisan di dalam keluarga. Kita tidak dapat, kita tidak dapat mengubah orang lain, tetapi kita boleh mengubah diri kita. Kita boleh cuba mengajar anak-anak kita yang kecil. Kita boleh cuba untuk mengajar orang-orang yang kita rasa boleh di-guidance. Tetapi sekiranya kita memang dah tak boleh guide orang-orang yang tidak boleh kita guide, maka hanya doa sahajalah senjata, hanya doa sahajalah satu-satunya perkara yang kita boleh buat. Sebab kita tak boleh kita tidak boleh memberi hidayah seperti mana Rasulullah SAW tidak boleh memberi hidayah kepada bapa saudaranya. Begitu juga dengan kita. Kita ni lagi rendah martabat kita berbanding dengan Rasulullah yang jauh lebih tinggi di sisi Allah, kekasih Allah. Rasulullah pun tidak dapat mengubah agama bapa saudaranya, iaitu Abi Talib. Jadi kita ni hanya mampu berdoa, dan yang hidayah selebihnya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita eratkan silaturahim, kita eratkan hubungan kekeluargaan supaya akan datang hubungan keluarga akan jadi lagi erat dan harta pusaka dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Jika ada persoalan mengenai harta pusaka, wasiat, hibah serta untuk menyelesaikan faraid, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.